Wait, aku suppose okay, aku dah sampai awal. Apa? Ya Allah, firm aku tu dia buka pukul 9 tau. Dia buka pukul 9. So sekarang tadi aku dah sampai dalam pukul 8.20 tadi. So sekarang aku dah kena buat apa weh? Tunjuk Okay, tapi aku parking a bit jauh daripada jauh sikit je lah, jauh sikit je sebenarnya. So macam kau buat apa yang kau tahu je. So basically ini adalah kita dah intern tu. Kau tahu tak, dulu aku first week of macam degree kan, aku selalu macam buat video dengan kawan-kawan. Tapi sekarang aku buat video sendiri. Ya Allah, buat video sendiri siapa nak layan kau kan? Kau kena layan diri sendiri. Kau kena entertain diri sendiri sekarang. Dah satu bit. Dah satu tengah hari. So kita kena makan. Sorry, makan paprik. Sedap. Aku dah habis first. Ya Allah, kereta aku. Aku dah habis first day aku. Habis. Okay, day 2 of internship. Okay, hari berpakaian biru dek. Aku tak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Adakah aku akan stay berpura-pura busy? I don't know. Okay, tapi aku harap aku diberi kerja lah weh. Sebab aku macam Please give me a work. Okay, aku terlalu bosan dekat. Takkan dah faham tak? Aku dah baca dah case file tu semalam. So aku macam bosan, aku ngantuk. Okay, tapi aku pun cari kedai Jackie, aku nak gerak sekejap. Sebab aku cari strepsil. Sebab macam ada tanda-tanda untuk demam je. Mungkin badan terkejut. Kau faham tak? Badan aku macam terkejut. Pula budak ni pergi kerja macam aktif pula kan. Selama ni macam duduk je, berehat je dekat dalam bilik tu. Jadi aku perlu cari kedai lah untuk cari strepsil. Okay, so itu saja. Nantikan update untuk hari ini ya. Data of internship. Gitu. Okay lah, yang ini pula aku voice over je lah ya. Aku cakap yang kat sini aku pakai terus sarung sebab aku tu tak sempat nak bersiap. Lepas tu aku macam, sebab waktu ni aku seriously tengah sakit weh. Tapi kita gagahkan juga diri kita nak pergi ke kerja. Sebab apa? Sebab kita adalah intern Gen Z yang menyalah. Yang menyalah dek. Jadi ni memang kau tengoklah aku tengah tengah bebel ni kan. Tapi ini bukan luahan hati. Batuk pula. Okay, so basically that one lah. So yeah. Okay, yang ni pula kita pergi dekat, sebab kita sampai awal, jadi kita sempatlah beli lauk untuk sarapan weh. Lunch macam ada juga weh. Aku beli kuih, kemudian beli lauk untuk lunch, and then siap. Ukur balik yang tanah pemaju tu dia akan bagi balik pemaju. Maksudnya yang berekar yang tan punya tu. Tapi tan punya ni dia akan cari tanah-tanah yang sebelah-sebelah tan tu, dia akan ambil ukur untuk mencukupkan 4 ekar tu. 4 ekar. Macam tu. Jadi macam tu lah. Lepas tu dia orang jadikan kerat-kerat kekal, buahkan kerat, baru tak dapatlah kerat masing-masing. So kita selesai dengan jalan. Walaupun dah sampai ke dalam stage bicara. Kiranya benda tu selesai luar mahkamah lah. Oh, macam tu sampai bicara. Apa nama? Walaupun semua dokumen dah ready ni. Witness statement semua dah siap. Akak kan insist juga nak siap sebab apa tahu? Klien nak tanya, akak tahu sebenarnya kita pandai cakap pasal isu. Lepas tu kan.
Kalau cakap-cakap macam ni dia okey. Tapi sebab kita kan ada witness statement kan, kita ada keterangan saksi secara bertulis tau. Dia tak faham rupanya dengan bahasa apa? Bahasa formal. Ah, Tak boleh, dia tak faham.